Hasilnya lepas 3 hari guna Lanbena Foot Pin Mask. Kulit korang akan mengelupas macam ni. Korang boleh tarik-tarik je, tak sakit pun korang. Lepas dah habis salin kulit, nanti kulit korang akan jadi mulus je macam kulit baby. Cara nak guna sangat-sangat mudah. Korang koyak bahagian bawah tu. Kemudian korang akan dapat 2 keping sarung kaki macam ni. Okey. Jadi sarung kaki ni korang buka, akan dapat bentuk macam ni. Bentuk sarung kaki lah. Korang kena gunting bahagian atas tu untuk masukkan kaki korang tau. Dalam tu dia ada mengandungi bahan-bahan yang dapat melembutkan kaki korang. Kaki-kaki yang berkerak ke, yang kusam ke, bolehlah cuba pakai foot pin mask daripada Lanbena ni. Masukkan je kaki korang sarung macam tu. Kemudian korang kena cabut stiker tau, dekat warna orange tu. Okey. Cabut stiker tu. Kemudian korang lilit-lilitlah sekeliling kaki korang. Bagi ketat tau. Lepas tu korang kena tunggu 60 ke 90 minit. Lepas 60 ke 90 minit baru boleh buka sarung ni balik. Korang duduklah santai-santai, urut-urut kaki korang sambil-sambil tunggu tu. Bila dah 60 ke 90 minit, boleh buka sarung tadi. Tengok kaki mulalah segar sangat lepas dah keluarkan sarung ni. Kemudian korang boleh bilas kaki korang dengan menggunakan air suam tau. Kemudian laplah dengan kain yang bersih. Okey, lepas 3 hari inilah hasilnya. Kulit kaki akan mula merekah, mengeluarkan sel-sel kulit mati yang lama. Bila dah habis cabut nanti korang akan tengok kulit kaki korang licin je.